So untuk pengalaman kali ketiga bersama KJDT ni, alhamdulillah daripada awal kita berurusan dengan Yan. Untuk Yan sendiri dia memang fast respon lah. Kalau kita tanya malam ke siang ke, dia memang akan terus jawab. Macam dulu kita dengan admin lain, tapi ni sekarang dah tukar dah dengan Yan. Memang request nak dengan Yan lah. Lepas tu dah macam Ustaz pun last kita dengan Ustaz Syafarin kan. So tahun ni special request nak dengan Ustaz Syafarin juga. Supaya kita selesa lah dengan cara bimbingan dia, cara layanan dia. And so far untuk trip kali ni, tim KJDT semua alhamdulillah lah beri servis yang terbaik. Sejujurnya saya suka penerangan yang KJDT tetapkan, daripada naik je bas sampailah kita turun, kita naik bas balik dekat setiap checkpoint ataupun setiap tempat-tempat yang bersejarah ataupun tempat yang ada cerita, Ustaz memang akan terangkan in detail. Ada bimbingan yang baik lah. Pesanan saya sendiri, kalau mampu kita pilihlah yang terbaik. Sebab KJDT dia tawarkan untuk keselesaan kita lah daripada segi bimbingan umrah. Betul. Macam sekarang pun dah ada bas VIP kan. Memang sangat selesa lah. Dan daripada segi bimbingan tim-tim semua sangat baik, respon, penjelasan. Dan kalau kita ada masalah boleh direct dengan diorang akan solvekan on the spot lah. Betul. Pada masa tu juga. So kalau ada kemampuan lebih, why not kita beri yang terbaik untuk diri kita sendiri. Lagipun KJDT ada banyak package. Betul. Tak perlu risau, dia ada banyak package, daripada package yang murah sampai package yang premium, super premium pun dia ada. Nak private punya umrah pun ada masalah. Kalau ada sakit, kencing manis, nak buat dialisis pun KJDT ada. So all in semua, insyaAllah KJDT boleh bantu, asalkan nak je pergi. Ya, sebab kita pun pernah juga survey. Konon-konon masa tu kali ni lah kita nak kali ketiga ni nak carilah yang lain. Tapi bila kita tengok servis diorang, daripada segi communication pun dah touch peringkat awal pun dia dah gagal lah. Sebab tu saya cakap tadi, saya dengan dia ni complicated. Macam staff yang boleh stay dengan kita orang pun, antara staff yang memang dia betul-betul nak bekerja. Bukan sebab suka-suka jadi orang yang cerewet, tapi sebab kita nak hasil tu yang terbaik, insyaAllah. Kita nak bagi yang terbaik untuk, of course, untuk diri saya dengan yang kita nak servis yang terbaik. Itu yang confirm. Tapi dalam masa yang sama kita pun tak nak jemaah yang kita bawa ni kita bagi second class. Betul. Ataupun third class. Kita nak apa yang kita dapat, diorang dapat rasai benda yang sama. Supaya apa? Supaya bila diorang nak buat second umrah, diorang takkan lepaskan cerita pertama, iaitu dengan KJDT. Jom umrah bersama KJDT, setiap memori penuh arti.